Malaysia Semiconductor IC Design Park kini menempatkan 18 syarikat reka bentuk litar bersepadu ataupun IC yang beroperasi di dua lokasi utama, iaitu IC Design Park 1 di Puchong dan IC Design Park 2 di Cyberjaya. Secara keseluruhan, kedua-dua IC Design Park tersebut dianggarkan telah menghasilkan impak ekonomi berjumlah 4.2 bilion ringgit. Angka ini bukan jumlah pelaburan langsung semata-mata, sebaliknya ia merangkumi nilai syarikat dan aktiviti perniagaan yang diwujudkan, penciptaan pekerjaan berkemahiran tinggi dengan gaji bermaruah, serta kesan limpahan ekonomi kepada pembangunan perniagaan, perkhidmatan dan infrastruktur di kawasan sekitar Puchong dan Cyberjaya. Dalam suku kedua 2026 sahaja, ekosistem Selangor Semiconductor Hub telah berjaya merangsang pelaburan berjumlah 221 juta ringgit. Jumlah tersebut terdiri daripada 131 juta ringgit pelaburan langsung asing FDI dan 90 juta ringgit pelaburan langsung dalam negeri DDI. Dari sudut FDI, antara pencapaian utama ialah kejayaan Skychip menjalin perkongsian strategik dengan Celebras Systems, sebuah syarikat teknologi kecerdasan buatan terkemuka dari Amerika Syarikat. Ekosistem ini turut menerima kemasukan syarikat bertaraf global baru, termasuk Xpeng dari China ke dalam IC Design Park. Great Acid Technology pula berjaya memperoleh pembiayaan Pre-Series A bernilai $6.9 juta dengan penyertaan firma modal teroka antarabangsa, Vertex Ventures dan Gobi Partners. Kejayaan tersebut mencerminkan keyakinan pelabur global terhadap keupayaan bakat tempatan serta potensi pertumbuhan syarikat semikonduktor di Selangor.